pernah dengar tak accident lepas spray chain loop? Nampak kelakar kan? Dengar kelakar. Tapi ini ramai yang kena hakikat dia. Sebab apa? Salah cara spray rantai. Orang spray rantai ke arah rantai. Korang pergi spray tayar. Macam mana biasanya korang spray tayar? Cara korang yang biasanya salah, yang punca accident, korang pergi spray tayar. Pergi nak kerja mudah, halakan korang punya chain loop ni dekat sini, rapat dengan tayar. So bila kau start timer setiap satu, lepas kau spray, terkena tayar lah. So punca accident. So bila kau kena, bersepah terus. Jatuh bodoh macam tu, malu. So cara sebenar apa? Jauhkan kau punya chain loop tu dengan tayar. Cara dia kedepankan sikit. Dah, settle. So slow dah, macam ni. Jauhkan. So kalau terlepas pun, terkena double stand takkan kena tayar korang. So tu cara lagi selamat. So faham Jangan accident sebab benda bodoh. Malu. Macam mana nak cerita? Parut kan, muka ganas parut kan. Accident sebab apa? Salah spray chain loop, terkena tayar. Malu. So untuk korang, siapa nak pakai spray chain loop yang kualiti, tahan lama dan tak mudah bercik dekat sporing, kau boleh ambil tayar spray chain loop kita brand Metanof. Benda ramai kata tak ada stok ke tak ada stok. InsyaAllah tak lama lagi sampai stok baru untuk korang. Thank you yang mana support kita chain loop Metanof kita. Yang tak pernah try pakai lagi, boleh try pakai, tak ada masalah. Spray chain loop brand Metanof kita.